Assalamualaikum, nama saya Nomi Zanabiha binti Nizamuddin, nombor matrik 2520613112. Nama saya Nur Nazira binti Mak Nasir, nombor matrik saya 2520611320. Hari ini kita orang nak menjalankan eksperimen iaitu Bernoulli equation. Ini setup eksperimen kami ada botol dekat dengan straw, lepas tu cylinder penyekat dengan stopwatch. Okay, so kita akan start pada point 25 hingga point 20. Okay, betul. Ini bacaan kita orang 16.93. Kita akan buat daripada point 20 ke point 15. So bacaan kita orang untuk yang ni kita orang dapat 11.61. Okey, untuk point seterusnya kita orang ambil dari point 15 hingga point 10. Okey. So bacaan untuk bacaan yang ni kita orang dapat 9.34. Point seterusnya kita orang ambil daripada 10 cm hingga 5 cm. Okay. So bacaan untuk yang ni kita orang dapat 7.67. So untuk point seterusnya kita orang ambil daripada point 5 kepada 0. Bacaan untuk ini kita orang dapat 6.64 saat. Kesimpulan eksperimen ini berjaya membuktikan prinsip Bernoulli menggunakan botol air dan straw. Kadar aliran air meningkat apabila ketinggian air bertambah. Perbezaan antara nilai teori dan eksperimen disebabkan oleh geseran, kebocoran dan ralat pengukuran.